Bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin meninggal dunia pada usia 86 tahun. If you can manage these three things, manage your money, manage your manpower, manage your time, you will be successful. Dia adalah satu kehilangan besar pada negara. Ramai mengenali Tun Daim Zainuddin sebagai ikon ekonomi Malaysia, namun tidak ramai tahu bahawa beliau juga memainkan peranan penting dalam dunia seni, membela karyawan dan memartabatkan karya kreatif tanah air. Bagi beliau, seni bukan sekadar hobi tetapi medium untuk memartabatkan budaya dan identiti bangsa. Sepanjang hayatnya, Tun Daim menyokong ramai artis, baik yang terkenal maupun yang sedang berkembang. Beliau mengumpul dan menaja pelbagai karya seni, termasuk lukisan Latif Muhyiddin dari siri Pago-Pago, karya Syed Ahmad Jamal, penerima Anugerah Seniman Negara, dan karya Ibrahim Hussein yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Beliau juga mengumpul seni antarabangsa termasuk karya Farhil Nisa Zaid, M. F. Hussein, Mark Chagall, John Muir serta seni moden Afrika. Platform galeri, pameran dan pentas seni di dalam dan luar negara menjadi cara beliau memastikan karya artis mendapat perhatian sewajarnya. Bagi Tun Daim, seni adalah cerminan jiwa bangsa. Karya kreatif bukan sekadar koleksi, tetapi menjadi suara budaya, medium pendidikan dan cara menyatukan masyarakat. Tun Daim Zainuddin dikenang sebagai pembela artis dan pemelihara legasi budaya. Kepeduliannya terselah dalam setiap pameran, inisiatif dan galeri yang dibangunkan, memastikan karya seni tempatan dan antarabangsa terus dihargai dan diwarisi generasi muda. Beliau bukan sahaja tokoh ekonomi tetapi juga insan berhati seni, menjadikan budaya dan kreativiti sebahagian daripada legasi negara.